Okay guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Pengler. So hari ramai turun hari ni, belum puasa. Raya pula. Belum habis puasa lagi. Puasa yang ke-7. Kita turun pagi-pagi lah. Tak dapat hujan pun dah reda. So hari ni ada beberapa biji kan. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8. Dak Azam kat depan, Pijan depan, Dak Wan dah turun. Habis biji Ain. Okay, saya aku pun dah set up. Lagi jom kita lancor. Jangan lupa yang ni bot Meripoli ni. Kalau kau nak dapatkan dekat kat mana? Dekat kedai kayak fishing Melaka. Okey. Yang aku pakai ni 25 liter ni. Jom. Lancor. Air sejuk. Ni kalau 27 28 tu lagi okey lagi kan. Air main dulu. Guys, aku dah sampai kat sampai kat spot tu sangkut dia. Orang cakap sampai kat spot tu sangkut. Tahu sampai kat spot ketuk dah sangkut. Okey, lepas aku dah sampai kat spot ni. Yang 4. Oh, je dah hak. Je dah hak. Tengah hak yang pertama guys. On karau jig. Dah hak. Orang kata je poket ni nasi-nasi ada yang besar. Kena kau. Baik guys. Ya noh lagi guys. On karau ji. Cenoh. Ah? Oh, ini bukan baby, ini SPM. Hei. Dah. Lagi depan lah. Tembak kubal. Cino hok weh. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya cenah. Hai.
je nak kalau saya macam ni isi dia sedap tak? Tak Alhamdulillah guys. Aduh guys. On Karo Jig access by Hafiz Angler. Oh dikatakan riba guys. Riba. Alhamdulillah. Op. Ya. Di mana buang-buangnya ni? Panggil. Hah? Ini orang tengok budak ni puasa tidak ni. Nampak oh. Nampak. Kasih terail lah. Kena bagi dua Cikgu tak tahu dia pergi. Belah sana je aku main tadi. Dia awal-awal pun 3-4 petang. Come on tebal. Yo. Lama kot. Alamak lantai nosi brother. Berasa memang ada kau pun. Tak kan. Okay guys, aku on the way balik ke darat dah. Main sampai pagi sampai petang lah. Aku terus buka dekat tempat parking kereta tu je dengan Mamai. So alhamdulillah cuaca hari ni memang menyebelahi kita lah orang cakap. Sedap mancing hari ni kan. Panas kejap tu dia gedup-gedup. Dan nak balik ni pun dia gedup. Memang rezeki lah, tu satu rezeki juga lah kalau untuk mancing. Ikan ada juga, alhamdulillah. Nanti aku update hasil aku dekat darat. Okay, stay tune. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Okay guys, aku dah sampai kat darat. Jom kita go through hasil. Hasil nak tunjuk pun malu lah. Alhamdulillah. Yang kata aku ni tadi banyak hari dah. Ada juraho. Yeah. Alhamdulillah. Jenah lepas tebu pada besar kau balik. Jenah Jenah batal. Batal.
Okay guys, Ramadan yang ke-7. Alhamdulillah. Masih lagi diberi rezeki yang untuk aku. Alhamdulillah. Tukau. Weh, jangan pasal. Ya, jangan agak kau pasal. Apa lagi mahal? Dia jual. Ni nak warna. 1 kilo 60. Ada borong seko. 2 ekor. 1 kilo 60. Tebal pipi. Dia nak. Apa? Tu. Kira ni. Kira ni. Boron. Mati hijau. Azim? Ikan mana ikan? Ikan dia dah masuk dalam kereta. Ni Azimnya. Sedih. Ada lah untuk goreng-goreng Memang kena tunggu itu. Memang kena tunggu besok Azim. Ikan? Iya kalau balik mesti ada punya. Bohong kalau tak ada. Aduh. Dia tempat pipi memang sayang dia. Ni pijamnya. Mantap lah. Lauk banyak tau. Okay guys, nak kemas-kemas. Dan lagi aku nak buka. Okay, kepada korang yang like, subscribe channel Hafiz Hingga. Aku tak kasih banyak kepada korang yang belum subscribe lagi. Boleh korang akan bantu subscribe. Okay, InsyaAllah kita akan jumpa pada video akan datang. Ada strike, ada video. Okay, Assalamualaikum. Bye bye. GoPro stop recording. GoPro stop recording.